Toyota Vios Hybrid GR Sport ini yang baru. So apa yang berbeza di luaran, boleh nampak bumper depan. Kau dapat bumper GR, kau dapat bumper GR Sport. Of course, kau dapat engine hybrid. And then di bahagian tepi nampak macam rim baru. Tapi sebenarnya yang ini ada hitam tau. Bahagian ni hitam. Hitam. So nampak macam rim rim tajam-tajam, tapi sebenarnya dia punya rim semua rapat-rapat untuk mengurangkan geseran daripada udara. And then kau dapat wing mirror warna hitam dan bumbung warna hitam. So ini ialah versi GR Sport lah. And then kat belakang kau dapat dark lip warna hitam. Okay, dark lip warna hitam. Antena pun warna hitam. Di bahagian tepi ada skirting. And then di bahagian belakang anda pun dapat bumper GR lah. Boleh nampak bumper GR. Di bawah dia punya diffuser pun warna hitam. Lampu pun ada gelap sikit nampak. Betul ke? Lampu ada gelap. Bagi tahu uncle dalam komen sama ada lampu ada gelap sikit atau tidak. Dan tengok dalaman. Dalaman hampir sama dengan yang lama. Yang ini ada lampu. Yang lama ada lampu ke yang petrol? Bagi tahu uncle. And then di sini kau dapat logo GR lah. Ini yang mahal. Steering ada logo GR. Ini yang mahal. Bahagian dalaman ada ambient lighting warna biru. Ada ke yang lama? Kau dapat warna merah. Lampu ambient lighting warna merah. Kau dapat lampu di sini warna biru. Electronic parking brake. Lebih kurang sama je lah dengan versi petrol Adakah head unit dia lebih besar? Korang bagi tahu uncle. Bumbung warna hitam. Dia punya headliner. Headliner warna hitam. Adakah yang biasa warna hitam? Ini dia bagi dashcam belakang Nampak? Dashcam belakang. Hanya kereta Toyota yang ada bagi dashcam. And then kau dapat kapet GR. Okay, ini yang mahal lah. Kapet GR. Di bahagian belakang sama lah dengan yang lama. So itu dia. Berapa harga 113. Okay, 113 harga. Yang petrol? Petrol 99. Okay, yang petrol 99, yang ini hybrid 113. Ada diskaun kau datang cari dengan dia. Mana showroom mana? Dia dekat Bangi. Bangi, okay. Nama? Fifi. Okay, Fifi ini dia, nama Fifi. Pergi cari dia dekat Bangi Toyota Bangi. So itu dia perubahan ataupun apa yang beza antara Vios yang biasa dengan Vios yang hybrid yang inilah. 113 dia ada bagi diskaun, kau pergi cari dengan dia. Okay, uncle main-main je lah. Okay, bye-bye.